cara amnya, tak kisahlah dari segi sudut pekerjaan ke perjalanan hidup ke, apa yang kau boleh share nasihat yang orang boleh pegang benda tu. Sikit sebanyak orang cakap kalau orang tengok video ni, oh benda ni kita boleh buat ke apa ke, apa-apa je lah. Itulah kerja kena ikhlas lah macam Faham. orang bagi amanah tu kena pegang lah. Macam orang bagi 100, kita jangan bagi 50 kan. Faham. Nanti at least orang tahu juga. Akan pecah lubang lah. Pecah lubang. Kena jujur lah. Faham. Macam tu lah. Satu lagi kena rajin lah. Faham. Kalau malas, tak ke mana lah. tak ke mana lah. Faham. Okey. Itulah. Untuk soalan kedua. Apa nasihat kau kat diri kau kalau kau jumpa 10 tahun ke belakang, masa kau muda? Apa nasihat kau kat diri kau? Macam mana tu? Kalau kau boleh balik ke masa silam, apa yang kau nak nasihatkan kat diri kau?